Assalamualaikum. Okay, hari ni hari ni 31 Julai. Sekarang pukul 4.34 pagi. So aku dengan Diana hari ni kita orang akan pergi ke Taman Eco Rimba Tanjung Tuai untuk hiking ke puncak Bukit Batu Putih dan juga Gul. So semoga perjalanan semua dipermudahkan. Selamat pergi dan selamat balik. Selamat balik. So nanti kita orang continue to the next video. Sekarang kita baru nak bergerak untuk pergi ke rumah Diana. Lepas tu nanti kita akan tukar kereta. Kita pakai kereta Diana, tak pakai kereta kita go. So nanti tak apa-apa, dah sampai kita aku akan mandi. Sekarang pukul 4.30 pagi-pagi, drive sorang-sorang. So boleh menggunakan urusan berjalan dengan lancar. Like detect. Tak lawa betul. Boleh lah, dia petak-petak lah aku. Alah, aku kan suka rekod macam pelik kau tak rekod. Kita berada di RNR Seremban Coffee Bank. Kan? RNR Seremban kan? Seremban. Nak ke mana ni? Sekarang pukul kamu apa? Eh. Sesi pelepasan hajat. Uish. Jom ayuk aku. Macam kau je. Belah kan? Oh, nanti kau kena dia copyright juga. Tak berani sangat kalau tak penuh-penuh rasa takut tertinggal telefonnya. Cantiknya awan tu. Dia tak ada 0.5. Memang tunggu macam tu. Sekarang kita berada di Port Dickson. Boleh lah. Port Dickson. On the way pergi ke Cuk aku. On the way ke Taman. Ke Taman ni. Kan ada orang lepak. Balik kita pergi pantai lagi. Astagfirullahaladzim. Apa nama tempat tu? Tanjung Tuai. Matlamat kita adalah pergi ke pantai. Kita yang pergi pantai pun. Oh. Matlamat kita untuk terus ke Bukit Batu Putih. Dan juga apa yang buat motor semua macam ribut-ribut ni? Mesti dah lama pergi kerja kan? Bukit Batu Putih. Lepas tu kita nak pergi tengok Gua. Gua je lah. Dengar voice. Boleh? Tengok. Apa yang tengok drama? Abang Aska. Abang Aska. Ya, aku tak faham lah macam mana orang boleh lari kita 5 kilometer, 21 kilometer lagi tak boleh bering. Ini apa? Oh, abang masih rumput. Sudah banyak sampai. Mainan tu macam mana? Tak ada ikut. Lagi 10 minit kita akan tiba destinasi water sport. Monkey Bay. Oh, penjuri kan?
Monkey Bay ni kan tempat yang kita nak pergi tu nanti. Cuma biasanya kita ikut daripada sana. Kita dah sampai dah guys. Aku rasa suka kat macam ni. Rumah Zok. Jalan ni. Ui, ada foto. Oh, dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. Tapi boleh masuk lagi ke? Kau parking sini. Sini lah. Ni tak boleh lah. Ni dah sampai. Bukan hotel punya. Boleh je lah. Dah boleh masuk dah. Kamu ke mana ni? Pusing. Ah. Tak takut hotel. Oh ya, ada lain tu. Udah sampai. Udah sampai. Kena pagi lah. Tak, aku takut ni hotel punya. Ni aku tak tahu lah. Boleh ke tak? Boleh kot. Cuba ke parking. Boleh ke? Parking ke lah. Boleh je lah. Kan? Boleh je. Takkanlah dia buat ada rekreasi kat situ tapi tak ada tempat Kalau parking. dia kata hotel only baru. Ha. Kita dah sampai. Nak warming up tak? Dah. Dah. Oh. Rekod. Masukkan dalam jeep kecil. Okay. Jeep. Dia boleh melekat. Ni melekat ke? Ya, magnet. Ada rombongan lah. Tak apalah, senang je lah. Kacau lah handphone ni. Nak masuk ke? Nak masuk. Bye-bye. Alright, kita sudah sampai. Dari tadi sudah sampai. Tak tahu sampai mana. Hati tak tahu. Salah aku. Salah muka aku. Balik dah. Pintu masuk baru kat bawah tu. Balik dah. Kalau dah balik kau boleh tu. Video. Oh. Kenapa? Turun sikit. Ni. Tak maksudnya lagi Sini. kau tengoklah. Oh, gelap. Dah kita membelakang. Cuba tengok sana. Nah. Tak panas tu. Oh, sekejap. Oh, lighting tau. Dah dah. Mengah juga. Jogging lah. Mengah juga. Macam pergi mana? Apa tu? Ha? Yang kita pergi hari tu? Nah, boy. Macam kaki kenal boy. Menggah holding kuih. Okey. Okey ke? Boleh minit. Okey. Dia 10 minit. Jalan macam ni 10 minit. Okey je. Okey je. Okey je. Sampai. Oh, ni yang beach cafe tu. Ni kami tengah melintas ni. Kan? Beach cafe. Betul? Ni betul. Oh, baru Yang kafe kat bawah. yang orang tinggal nanti. Pakai jeans. Bapak curang. Kita melintasi Monkey Bay. Sekejap. Aku yang sengit ke jalan sengit? Kenapa kau rasa sengit? Sumpah.
Berkicap. 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 Kita berada di Tanjung Tuan. Trekking untuk pergi ke Bukit Batu Putih. Bukit Batu Putih. Lepas tu kita mungkin insyaAllah ada rezeki, kita akan pergi ke Sea View, Sea Cave. Sea Cave. Kita gambar tadi. Maksudnya ni bukan gambar tapi boleh kot. Oh okey. Kenapa? Tangan. Bodoh. Tak boleh tekan lain set lain dah? Tak tahu. Nanti ni pause rasanya. Aku buat macam vlog. Alah, aku Lentang lah. ya aku tak start pun ni. Tak start. Apa tu? Berapa jarak kita jalan? Start je. Biar je lah. Dah start sekarang? Baiklah. Kau tak nak buat? Kat mana? Macam mana? Kau download apps dekat? Ada? Walking. Go. Fishing. Oh, sudah sampai entrance Bukit Batu Putih. Mau ambil gambar tak? Tak nak nampak ke tidak monyet tu. So, kita dah mula entrance Bukit Batu Putih. Okay, lepas tu nanti weh, pendaftaran pengunjung. Dekat sini kan aku pernah nampak dia orang buat trail run. Nampak. Nampak semua. Rindunya bau. Setelah beberapa bulan. Trail tu actually macam naik Bukit Wawasan. Okubusha. Ambil gambar? Nak gambar? Actually sana tu pantai. Apa dah? Kan? Ha? Tak, aku kalau dah ada bendalannya aku dah macam nak fokus ambil video je. Yo. Rumah tu. Cantiknya. Wih. Oh, ni video ni. Mana batu ni? Aku tak tahu. Kita tengok macam ni pun kita macam buyur. Cuba kau bayangkan kalau kita dapat tengok mosi. Oh. Mesti dabung. Ha? Dabung. Perak dah. Korbu, Gunung Korbu tak silap. Dabung pun ada. Dabung pun ada. Tapi Dabung tu jauh sangat. Tapi biasa mosi memang ada kat gunung. Dah sampai. Sampai sini lah baru. Tak sampai lagi atas. Aku rasa berapa lama kita kat sini sebab kita banyak menikmati. Maksudnya pelan-pelan. Ha? Memang ikut.
Oh. Cantik. Kau record tegak lah. Nanti yang kau punya POV untuk POV kau untuk ni weh. Handphone. Wah cantik ni. Guys. Kita ada dekat checkpoint pertama. Macam tu yang awal. Berkepuk-kepuk. Berpatah pula kat ni. Ada lebih 300 ya. Tinggu. Kenapa? Lebih 300 ya. Kita lepak apa bosan. So, sekarang kita continue untuk pergi ke puncak Bukit Batu Putih. Batu Putih. Cantik lah. Track dia pun dah best. Jangan cakap view lah. View. Kau tengok. Oh, Masya Allah. Cantiknya. Sangatlah tenang. Stadium Tuan dulu, ibu selalu pergi dengan kawan nenek pergi masak-masak di situ. Wah. Masak-masak. Pantai. Oh, Laut. ada line. Tadi baru sampai. Oh. Nampak tu. Aku nak bagi tahu aku nak sampai sini. Aku Cantiknya. tengok daun bala baru aku tutup. Kita baru lepas apa? Yang platform tu. Betul. Platform. Platform kaca tu lah. So sekarang kita on the way untuk pergi ke puncak Bukit Batu Putih. Acara running. Saya nak batu dia bahaya. Setiap apa? Allah. Dengar ke tidak? Daripada awal dari batu saja. Daripada sebelum subuh lagi dah sibuk nak terketut. Katanya kena jaga wuduk. Tapi masalahnya ya semangat. Baru nak record tadi aku record aku. Tadi sudah lagi tak nak. Lompat apa? Tak boleh. Wow. Best dia. Ya, aku cakap tadi tu lagi tak nak. Jogging, tak lari. Wih, dah sampai. Wih, dah sampai. Wih, kita dah naik puncak, wih. Naik atas batu tu lah. Atas batu. Betul? Saya ambil gambar dulu. Dah sampai. Naik sini Diana, nak pergi mana? Nampak orang tu. Jom. Naik dulu. Mesti kau macam menyesal aku lari tadi. Kan? Betul tak? Kain tu boleh simpan dulu kot. Rock climbing.
Diana, pusing sekejap. Tengok bawah. Diana. Fokus betul. Dah stop. Sabar. Wait. Kejap. Panas ni. Mana nak ambil gambarnya? Okay. Dah. Continue. Dah selesai kita dari bawah. Wah. Excited for the view. Waiting for the view. Okay, sikit-sikit. Allah. Sikit-sikit. Wih. Turun tu lalu situ kak. Oh, okay. Kita orang pertama weh. Kita orang pertama sampai. Sudah tiba. Sudah tiba. Ya ke? Isi. Cantiknya. Nak tengok. Kita tengok view 360. Siap. Apa? Tulis nama. Sikit. Kak pula. Tak bila aku jadi kakak kau. Kak, tolong kak. Gambar catu. Saya telah selesai puncak Bukit Batu Putih. So, apa pendapat anda? 100%. 100%. Sorry. Oh, sorry. Okay, sorry. Dia bukan 100%. 100 per tak tahu nak nilainya. Infinity. Kau ambil kaitkan seorang ni. Tak situ lah tangan. Ramai juga orang kan? Ramai juga orang. Kita jalan jumpa orang. Jalan jumpa orang. Dia tak kosong lah. Lepas tu ada macam rombongan kan? Bukan seronok lagi tadi. Sekejap sikit. Mana ada. Ini tak. Oh, orang cakap lah kan. Tapi sebenarnya ini dah penyembuh penyakit. Cik. Sebenarnya dah besar. Otak hang. Kita belajar dari example dah besar. Aku ambil 20% yang besar. Besar mana? Besar mana? Sahabat. Benda tengah ikat. InsyaAllah. Kau memang pakai itu je ke? Windbreaker tu je? Ada baju lah? Baju. Weh, dah low bateri. Sit down. Sampai Next. sebelum dia. Sebelum diorang gerak sekali lah. Yalah. Diorang gerak sekali. Sampai dia borak. So, next checkpoint kita pergi ke Astagfirullahalazim. Bisik. Kenapa diorang tak pergi naik puncak? So dia pergi naik sana dulu. Biar dia borak. Wah, rumah api. So, ini rumah api. Kita akan pergi ke cave. Mak saya. Apa? Cave. Sea cave. Cave ke cove? Ni pergi jangan berhenti lah. Benda dah naik tangga kan takkan pusing.
pilih jalan Tangguh Tobat. Sebab Tobat tak larat. So kita maybe kita ikut short trail. Short trail maybe more better lah, insyaAllah. Okay, let's go. Kelantan. Sana tangga pun. Jangan turun ke sini. Let's go. Minum dulu, nak minum. So, tu ada orang tu, kita akan turun dari situ. Tu shortcut dia. Kita akan ikut shortcut. No, kita ikut sini tau. Terkejut mak tengok semut berkawat. Sampai kita terpijak. Lalu, maaf langkah. Apa? Baik-baik. Hah? Baik-baik. Ya, baiklah. Ni jadi aku macam bingung. Jangan kau paksa. Kau kena serong. Try saya kan ni. Okey, nanti kita sambung kat bawah. 5 minit lagi. 5 minit. Kau dekat sangat. Bagi aku turun dulu. Dia macam betul memerlukan bantuan. Okey. Boleh ke? Boleh. Boleh. Semangat. Kita dah dengar bunyi air. Kita dah nampak batu. Kita dah nak sampai. Tengoklah apa rupa ni. Rupa apa kau tak tahu? Naik tempat sama kot. Naik tempat sama lah. Tapi kan orang buat video semua, video tunjuk turun je. Tunjuk video naik. Tengok lambat ni. Tengok tu. Yup. Kita nak sampai. Cuba doa dulu. Semoga dijauhkan dari pergerakan luas. Memudahkan usaha kami. Selamat nanti bagi dan balik. Amin. Alamak. Tegam. Kita ikut sini ke? Macam tak. Saya pernah pergi cave tu, tapi air macam ni. Dah kena hujan. Kau nak gambar kat sini? Kita dah sampai ke cave. Okay. Jom. Sini ya? Jom, sini masuk dalam ni. Ya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Naik atas. Bismillah. Naik. Ke kau nak aku naik dulu? This is behind the scene untuk gambar. Kau tak apa nanti boleh. Behind the scene for the gambar. Okay, ready? Dah ready bagi tahu? Oh, okay. InsyaAllah. Cantiknya. Sekarang dah mendung lah. Air pun kuat. Kita kena cepat-cepat naik. Let's go. Pening tak pening? Pening mak nak naik. Let's go. Jalan. Jalan man. Minum air. Okay, jom minum air. Minum air dulu. Oh cuy. Takut pun nak sama. Manja kali. Manja kali dia. Kau beli aku beli dulu. Okay. Aku
sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hati tu. Ini bukan kabel dia. Apa pun, siapa pun. Mungkin. Aku memang sangat tak bisa. Untuk tajam. Hehehe. Si angin aku dah habis. Angin. Kentut. Continue. Balik. Ayo balik. Sudah basah. Ada janggut ke? Pulang. Dah tenang-tenang tak apa. Pulang. Sabar. Kau punya Laju sangat. motor apa pun. Dia tak saja dia nak naik lagi, dia makan sampai 2 bungkus. Nasi lemak habis tak? Dia habis kan? Kau minum air kat bawah ke? Minum air dia. Okey. Boleh lah tu. Ada semangat lagi. Kenapa? Ya Allah. Aku rasa diorang daripada puncak tu. Diorang ikut jalan ni tadi. Mungkin dia tahu lah semua. Dia kata ada yang macam dah pernah pergi kan. Lawak tu. Itu 40 lebih ke 30. Ya. Tapi nampak yang busa lagi naik atas dulu. Kan. Itu dah biasa lah tu. Tapi mungkin sebab juga dia makan nasi lemak 2 bungkus. Kurang lah grup lancar. Nak ambil gambar kat sini tak? Memang kena. Sekarang kita berada di Barbosa Cafe. Waktu turun, waktu turun kita tak record. Jejak kaki lah. Saya nak tengok sebab aku tengok lawa. Sampai sebelum Rino sampai lepas Rino. Rino? Sebelum renovate pun ada. Oh. Lepas renovate pun ada. Tu renovate lagi sempit. Berapa? Tapi best saya tu buat pergi weekday lah. Kau pergi weekday hari tu? Tu pun stay ramai sebab dia. Wow. Cantik. Sorry. Wow. Oh, menghayati. Ya, ada glamping. Oh. Dah, sekarang kita jangan basahkan diri lagi, guys. Sebab kita nak keringkan. Kenapa kita kena basahkan? Okay, kat sini ada glamping. Tapi nak sampai ke glamping ni agak payah sikit lah. Tapi lawa weh. Christina, kita duduk sini je. Kita sikit je lah boleh ni. Wow, ada kafe. Wow. Oh. Okay, mak kau. Cantik weh. Tengok. Oh, macam tu lah cara dia ni. Apa dia? Tak nampak air kelapa. Banyak air kelapa. Tapi tak apalah. Tak cara dia buat barang. Pusing. Tengok di belakang kita, guys. Jangan kau. Wait, apa? Alamak. Sekejap. Mau kat depan juga nak kocak.
Beli satu untuk minum ah. Nak Aku tak tahu kalau zoom dia gegar. Kau tahu ni? Kamera aku cuba kau zoom. Cuba kau zoom. Ada. Dia jauh kau tak boleh. Saya tengok sikit. Nampak dia goyang. Ada. Angin. Tak, memang kat mana-mana pun aku macam tu. Tapi tangkap okey. Dapat. Itu je dalam kamera. Kalau lepas snap okey tak? Okey. Cantik. Ada mak goyang pula. Kata kau yang pergi naik, kau yang pergi. Kau rasa pula. Saya bergembira selfie. Cantik lah, cantik. Kau sabar sekejap. Aku jadi tak tahu nak post apa. Betul nak post apa? No. Alah, letak balik tadi. Mana? Ya, aku nak guna sim. Oh, boleh dekat. Ha. Mati. Ha? Mati. Tak cantik lah kalau pakai filter. Oh, Lawa tu. Macam filem. dah tu. Nak pergi ambil gambar setelah kenyang. Dah curhat. Cepat. Curhat ni nak ending. Cukup tu. Jangan Ayo. sikit aku. Tak boleh gerak mak. Dah. Putih aku berhadung. Dia tegang kalau ni. Tak naik oh. Itu je tu. Banyak air. Kau nak terjun sini. Masing-masing dah besar. Kita tak dah ambil gambar macam ni. Dah. Pantang pis. Gambar tu. Kau pis dia naik. Oh. 3, 2, 1. Tapi dia gambar terus lah. Ha. Dia sakit oh. Apa Kau apa pasti tu? Jom kita letak kamera, lepas tu kita lari tepi pantai. Wah. Ada senak ni. Lari-lari ayam.
Wah, cantik. Cantik. This is Switzerland. Tengok apa? Okay, wait. Kita balik sekarang. Hari pulang. Kau Kita, patah dah? kita boleh letak ni kat mana? Oh yang tu. Cuba try. Apa tu? Eh, tu Yang tu, atas tu. yang mana? Boleh dekat kanan. Boleh kot. Tapi saya nak start. Start masuk ni. Jauh masuk. Kanak-kanak Radina. Jangan. Masing-masing bau macam apa? Dia tak nak pasir. So dia tak nak. Oh. Tak nak pas. Jangan dah. Dia ni tiba-tiba nak baca. Jom. Outfit check. Asal angkat kaki tu? Tiba-tiba tak rekod. Bye-bye. 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 View ni, warna putih tu. Tu puncak tadi kita naik. Tinggi tak? Tinggi harapan kita. Tapi kita dah dapat dah harapan tu. So kiranya kat tanya. Harapan lain Tak. pula. Dan tuan ni semualah kita dah pergi. Kan yang pertama. Kata siapa aku edit dia. Buat music video lah weh. Buat lari-lari aku kejar. Lari-lari aku kejar. Lari betul-betul. Dan sebab dia ni sebab dia nak dia airnya mendap. Tanahnya. Nampak tadi kau tengah rekod Dari tadi aku rekod. Jangan muka salai. Mana aku? Macam mana? Aku buat make up dia. Macam aku buat dia sekali. Ya. Mana jadi? Tengok dulu. Jalan ni. Tapi jangan laju sangat gila. Nanti aku rekod kau dari sana balik. Slow. Dekat belah-belah pokok. Kat sini lah. Jap. Jap, stop. Aku. Okay. Ha? Jangan besar sangat langkahnya. Ha, okey lah, kuat lah. Slow sikit, okey. Dah. Ha, langkahnya. Langkahnya kecil. Jalan. Lagi saya tadi. Tapi tadi okey dah.
Kau memang suka pis. Bila kau post dia ambil gambar. Ya aku pergi. Tak Tak ada pun. Gambar. Topi ke tak ada topi? Sudah selamat sampai. Sudah selamat sampai. We did it. Oh yeah. Yeah. Ada bumbu kat situ. Oh. Muka selepas. Kita selalu tak buat dari awal sampai habis. Kita punya konten tak pernah habis. Kita bukan konten, punya video tak pernah Sebab ni habis. bukan, kita bukanlah macam this is us. So kita bukan hardcore. Kita Betul. santai. Ni video guys. Kita boleh ambil gambar sekali. Tak nampak dia. Salah. Tamatlah sudah exploration kita pada hari ini. Makanya sampai di sini saja video kita. Apa? Bye bye. Sudah. Dadah. Thank you for today. Tamatlah. So, apa orang panggil? Apa orang panggil tu? Expectation. Boleh lah. Final expectation. Final result. Entahlah. Tak kisahlah. Apa pengalaman kamu pada hari ini? Lur. 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 Mak lur. Tu je lah. Tu ada kafe. Tak payahlah. Masam. Masam. Masyam sangat. Nak kencing. Bye-bye. Bye-bye. Doakan dapat beli satu kamera. Amin. Sebab aku pun nak join. Nak telefon dulu. Dah sampai. Bye-bye. Baik. Pulang. Santai betul dia bawa. Tak tengok. Dia break. Tapi masalahnya apa? Dia break. Depan naik kereta ke? Oh, ada pedal boat. Kita mau pergi ke kabur. Kita pergi ke Kepala. Zeus Coffee Waterfront. Apa ni? Dia berada di mana? Stres sangat muka. Kenapa dia iya? Berada di Zeus Ya ada apa? PD. Nah. Zeus PD guys. Siap. Kita dulu makan dekat sini untuk dapat angin pantai itulah. Dapatkan angin pantai. Terik. Geduk pun tak apa. Dia geduk berangin. Apa dia iya? Stres.
Sini. Kesabaran. Ini ayah saya. Drink. Saya pun tak tahu untuk saya buat air ni. Sebab saya rasa macam ramai sangat orang. Salah ibu. Tak ada kopi. Sebab aku memang tak nak kopi. Alamak, ini tak sedap. Kejap aku. Nak review jadi sana. Aku rasa ikut cantik lagi buat ambil rumah. Jom. Okay. Aku ambil yang sini lah. Lain dari situ rasa. Mesin dia cantik tu. Cantik. Kau pakai dash. Ambil gambar ni tak? Nak tutup air ni. Sekejap. Semak dah. Mana boleh kita? Oi! Sorry. Dia kucing tak apa, jangan terpelanting. Okey. Balik kau tunggu. Kita okey lagi. Buat lumpur. Nampak kat muzik sekolah. Boleh lah hari ni. Tak ada teruk sangat. Tapi tak ada kopi lah guys. Sebab aku nak makan nasi. Aku fikir aku nak makan nasi. So macam ni. Kita berada di R&R Dengking. Tinggal lah tinggal. Jom. Yo, Black Bromo. Balik dah. Ya Allah, wiper aku tak tutup lagi. Balik dah. Balik dah.